Kalau macam tu, apa boleh buat? Jomlah kita terokai tempat ni. Ya, itulah misi asal kita ke sini. Nampaknya dah tiba masanya untuk kita pakai mantel ajaib yang dah lama kita simpan. Let's go! Yeah! Kau okey tak? Tak ada hal lah ni. Kau pula macam mana, Afnan? Semuanya okey. Ini pun sebab jus mango yang Profesor Jamal bagi kita minum tu lah. Ya, betul. Jus mango ni lah yang buat kita tak boleh lapar dah. Ya, inilah advantage kita. Lagi-lagi kita tak akan lapar sebelum jumpa jalan keluar dari tempat ni. Betul. Mari kita teruskan sampai kita jumpa jalan keluar. Aku rasa hebat lah. Kita dah lama tak pergi adventure. Nampaknya naluri fighting kita masih membara lah, guys. Ya, macam tu lah semangatnya. Yeah, jom kita gerak. Yosh! Kenapa ni? Kenapa perasaan ni? Aku rasa aura yang sangat nostalgik. Ini kan aura. Tak salah lagi. Inilah aura mantel ajaib. Maksudnya ada batu MMS dekat kawasan ni. Ya, dekat arah sana. Mari kita ke sana, Afnan. Jom. Let's go.
Ya. Inilah tempat terakhir kita kena serang oleh... Ha? Yokoso. Alamak! Ah, Afnan, dia ada MMS kita lah. MMS Emerald. Betul. Dengan MMS ni, saya boleh tahu awak nak datang sini. Sekarang, masanya untuk awak. Semuanya okey. Ini pun sebab jus mango yang Profesor Jamal bagi kita minum tu lah. Mango. Mango. Sekarang masanya untuk awak jilat kaki saya.